Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini resipi kita adalah kek coklat moist dengan white chocolate dan juga kita hias dengan buah dragon dan juga cherry ya. Ikuti hingga selesai video kita ya. Okey, pertama sekali ayak bahan-bahan kering ya. Kita gunakan tepung kek nak sendiri. Kalau tak ada tepung gandum pun boleh. Letak 1 sudu kek baking powder, 1 sudu teh baking soda ya. Sekarang ni kita nak ayak bersama ya. Ini gula asin. Saya gunakan gula asin ya. Kalau nak guna gula kastor pun boleh. Dan juga ini serbuk koko. Ayak bersama ya. Okey, tinggal sikit lagi. Dah. Okey, kemudian kita campurkan garam. Gaul begini ya, supaya dia serata ya semua. Okey, kemudian kita ambil bahan-bahan basah pula ya. Ini dah gaul serata. Okey dah. Okey, sekarang kita campur bahan-bahan basah ya. Bahan basah apa dia? Telur. 2 biji telur. Kacau dulu. Masukkan. Kemudian kita masukkan 1 sudu makan vanila ya. Kemudian kita masukkan buttermilk. Kemudian kita masukkan minyak minyak jagung gaul serata. Tak apa kalau dia memang macam ni. Dia memang bila kita dah masukkan kopi panas nanti, dia adunan kita akan jadi cantik Mula-mula memang macam ni, tak apa. Tengok. Kemudian kita akan ambil kopi panas yang last sekali. Sebenarnya buat kek moist coklat ni senang je ya. Tak perlu mixer pun. Okey, dah sudah ambil kopi panas. Kopi yang melegak ya. Okey, ni kopi panas ya. Saya baru panaskan ya. Saya nak dia panas. Okey, cantik kan sutu dia. Dah jadi lembut je, moist je. Gaul serata. Bau dia pun sedap Saya letakkan tadi kopi tu, saya letak Nescafe Sedap bau dia. Okey, dah gaul serata. Kita masukkan dalam loyang Tengok kita masuk tu. Cantik dah. Okey, saya gunakan 3 loyang ukuran ni dari sini ke sini 16 cm bulat Okey, sekarang saya nak masukkan adunan tadi. Bagi 3 lah Kalau kita nak senang, kita boleh timbang Tapi saya tak nak, saya agak-agak je. Sebab kalau dah biasa tu kita boleh agak-agak je Okey, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Masuk lagi. Okey dah. Yang last sekali kita masukkan ni. Okey, sekarang kita ready untuk masuk oven. So oven adalah 160 lebih kurang 45 minit ataupun lebih, atau terpulang pada oven sendiri Okey, sekarang kek kita dah masak tiga-tiga pun dah masak. Bila sejuk baru kita boleh topping Okey, sekarang dah sejuk bolehlah kita topping. Okey, untuk white chocolate ganache kita perlukan 250 gram fresh cream, 250 gram white. Kita buat ambil yang putih punya white chocolate, dan juga 2 sudu besar butter ataupun butter lah
Kita akan buat double boil ya. Okey, sekarang white chocolate kita dah cair. Kita dah campurkan white chocolate, fresh cream dengan butter ya. Kemudian dah cair dah, kita buat double boil. Kemudian sejukkan sebentar. Masukkan dalam chiller sekejap ya. Okey, sekarang kita nak topping ya. Sebelum topping kita letak sikit air gula. Saya letakkan ais krim soda. Senang ya. Semua dah ada, gula semua dah ada. So letakkanlah atas tu rata ya. Supaya kek kita lembap ya. Okey, sekarang kita letak pula white chocolate yang kita dah cairkan tadi ya. Coklat ganache ya, tapi kita gunakan white chocolate ya, coklat putih. Masuklah, ratakan. Okey, ratakan semua. Lepas tu kita letak lagi satu layer ya. Kita buat 3 layer. Okey. Okey, satu layer lagi. Proses dia sama. Cucuk-cucuk sikit, kemudian kita letakkan air gula tadi ya. Okey, kemudian kita letak lagi white chocolate di atas. Ratakan ya. Okey, dah rata, kita letak lagi satu layer ya. Okey, layer ketiga ya. Okey, ratakan. Kita dah siap topping dengan white chocolate. Kita nak hias dengan cherry ke atas ya. 1 cherry. 2 cherry. Cantik kan? Dan juga kita nak hias dengan buah naga ataupun dragon fruit ya. Apa-apa buah pun boleh ya, kita hias ke atas kek ni. Ikut suka kita lah. Nampak cantik kan? Menyelah warna merah. Warna dragon fruit ni cantik. Kita dah hias dia dengan buah cherry dan juga dragon fruit ya. Dan kita akan nak potong nak tengok kat dalam dia macam mana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat ni kat dalam dia. Macam ni rupa dia. Nampak tak? Lembut dan moist sekali ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan dalam itu lah. Rupa bentuk kat dalam dia. Dan ini potongannya ya. Okey, mari kita cuba merasanya. Sup tu dia lembut sangat ya. Rasa dia sedap. Moist sangat ya. Nampak moist kan? So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.